Alhamdulillah sekali lagi berjaya kita sama-sama kita menghadiri majlis tazkirah pagi bersama dengan Tuan Haji Yusof. InsyaAllah tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bacakan surah Al-Kahfi ayat ke-27 hingga ke-29 insyaAllah. Kita telah paparkan, insyaAllah kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mengharapkan keadaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran. Serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Dan katakanlah, wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana kemah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruk minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Alhamdulillah, insyaAllah kita telah bacakan, Alhamdulillah, Suratul Kahfi daripada ayat 27 hingga 29. Siapa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Haji. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat lagi bersua pada pagi Khamis seperti mana dalam program tazkirah dan tadabbur ringkas kita. Baik, terima kasih kepada qari, pembaca kita dan beri terjemahan. Okay, terima kasih juga kawan-kawan kita di belakang tabir yang mewar-warkan program pada pagi ini dan juga membuat iklan lah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, kita hari ini mencelah sedikit, dalam siri-siri tazkirah pagi kita ini. Kita sebelum ini, siri-siri ini kita membaca dan bertadabbur berkenaan surah
Al-Isra. Al-Isra ni ataupun surah Bani Israel. Jadi selepas surah Al-Isra, surah Al-Kahfi. Jadi dia berkait rapatlah, sebab sesudah surah Al-Isra ialah surah Al-Kahfi. Jadi saya langkau sikit surah Al-Kahfi ni. Dia, kalau kita nak cerita surah Al-Kahfi ni, dia berkenaan kepada pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi ni kalau kita lihat, kena baca daripada ayat 9 surah Al-Kahfi sampai ayat ke-26. Jadi ayat 27 ni sebenarnya sudah kisah surah Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi. Nanti kita mungkin akan semak, revisit balik tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Dan kita sekarang ni saya mencelah di antara surah Al-Isra, saya mencelah berkenaan dengan surah Al-Kahfi ni yang berkait rapatlah dengan kita. Baik, sebelum kita pergi ke ayat 27 ni, satu perkara yang mustahak ni, cuba lihat sikit ayat berapa ni. Ayat 23. Kita sentuh sikit ayat 23, saya ringkas. Baik, kita sentuh sikit ayat ni, sebab benda ni ayat 23, 24 lah. Jadi ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Wazkur rabbaka iza nasida wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Baik, jadi keyword di sini ialah berkenaan dengan perkataan insya Allah. Disebut sini ayat 24 ni. Kita tengok 24. Cuba tanda sikit tu. Tanda. Ni. Illa an yasha Allah. Kita sebut insya Allah. Jadi kita kena faham ni. Dalam cerita insya Allah ni ada dalam ayat inilah. Ayat 24. Tapi dia berkaitlah dengan ayat 23. Tengok 23. Okay. Dan la ni jangan. Jangan takulu kamu berkata. Ataupun engkau berkata sini. Engkau berkata. Engkau ni siapa? Siapa engkau ni? Baginda Rasulullah SAW. Sebab ayat Quran ni turun kepada Rasulullah SAW. Pada ketika ayat ni diturunkan. Baik. Okey. Jadi dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan, bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti. Maksud dia di sini cakap nak melakukan sesuatu. Mungkin kita nak lakukan tu maksud dia benda yang akan datang. Besok contohnya. Kita nak melakukan sesuatu, nak buat besok contohnya. Tapi kita cakap dengan rasa penuh yakin. Kita buat esok lah. Buat besok. Tanpa kita mengucapkan insya-Allah. Sebab tu ayat seterusnya dia kata sini, melainkan hendaklah disertakan dengan perkataan insya-Allah.
Ha. Kalau dalam bahasa Arab ni, dia insya-Allah ni maksud dia alif nun ni dia berpisah. Insya-Allah. Dalam bahasa Arab lah, tapi bahasa Malaysia dia tulis gini kan. Dia tulis insya-Allah ni dia tidak pisahkan in dengan syak ni. Bahasa Malaysia tak apa ni sebab kita nak merujuk ke sini. Kita kena faham. Tulisan bahasa kita tulis insya-Allah macam ni. Tapi dalam bahasa Arab dia kena pisah ni. In, sya, shin, hamzah ni kemudian Allah. Sebab kalau kita baca Arab ni terus tak pisah-pisah ni dia makna dia lain. Okey? Itu dari segi bahasa dan cara kita bercakap. Tapi cerita di sini jangan kita berkata dengan yakin esok kita nak buat sesuatu tidak disertai dengan kalimah insya-Allah. Jadi kemudian kalau kita terlupa, katalah kita terlupa nak sebut insya-Allah. Bila kita teringat, kita bacalah. Bila kita teringat kita nak buat besok, tadi tak sebut insya-Allah. Bila teringat saja kita boleh baca insya-Allah. Contoh macam kita makan juga kan. Makan tak baca bismillah. Macam mana tu? Boleh saja bila kita teringat, baca doa lah. Doa apa tu, Cik Sabri? Bila teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi-awalan wal akhir. Bismillahi-awalu wal akhir. Okey, maksud dia kita baca dengan nama Allah mula, permulaan dan akhir ni. Sebab kalau kita tak baca bismillah tu, syaitan akan makan sekali dengan kita lah. Dia bolehlah bahagian dia. Bagaimana tu kita tak tahu. Tapi bila kita baca bismillah, katanya tok guru kita ni dia muntah balik. Benda yang dia dah makan tu, dia muntah. Jadi itu dia kata, wazkur rabbaka iza nasita. Nasi ni, ingatlah wazkur ni, ingatlah rabbaka Tuhan kamu, iza nasita ni, maksud dia bila lupa. Dan katakanlah, wakul, katakanlah, asa an yahdiyani rabbi la iqraba min hadha rasyada. Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Kalau kita lihat ni, dia kalau kita baca sekali selapis macam ni, kita tak berapa nak jejak sangat, kemah sangat. Tapi kita kena tengok sebenarnya latar belakang kisah ni lah. Dia ada latar belakang dia. Jadi kita kena tahu juga ada hadis berkenaan dengan cerita Ashabul Kahfi ni, sebenarnya dia famous di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi ni. Jadi orang Yahudi ni dia adakan kisah orang-orang Yahudi ni, dia suruh orang Arab musyrikin Mekah tanya Nabi berkenaan dengan roh. Ada beberapa soalan, 3 soalan. Satu ialah berkenaan dengan roh, kemudian berkenaan dengan Ashabul Kahfi, kemudian berkenaan dengan Zul Al-Qarnain. Dua daripada soalan tu ada cerita dalam surah Al-Kahfi, Pemuda Kahfi, dan juga Zulkarnain nanti ayat-ayat yang 90-an. Roh saya tak ingat dah surah apa. Surah apa berkenaan dengan roh. Mungkin Al-Isra' kot kita tengok balik, tak apalah. Jadi Nabi kata, orang tanya soalan, dia kata tak apalah, mungkin besok saya jawab lah. Besok jawab, macam itulah lebih kurang. Tapi kemudiannya Nabi mengharapkan wahyu akan turun dan juga memberi jawapan kepada persoalan itu. Tapi kalau kita bacakan kisah ni, kisah yang famous, yang tu dia wahyu tidak turun. Katanya sampai ada pendapat kata 15 hari.
Jadi Nabi pun jadi gelisah resah. Jadi Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, jangan cakap, kita cakap tu tanpa ada berlapik lah dengan perkataan insya Allah. Dengan insya Allah ni maksud dia apa? Dengan InsyaAllah. Ha? InsyaAllah. dengan InsyaAllah. dengan kehendak Allah Ta'ala. Kehendak. Kehendak, lebih tepat ialah kehendak Allah Ta'ala. Kehendak. Okay. Jadi benda ni akan berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Maksud ni perkara ni kena duduk dalam hati dan dengan lisan kita. Jadi itulah adab yang diajar supaya kita bergantung, sentiasa bergantung hati dengan Allah SWT. Sebab dengan kehendak Allah lah semuanya akan berlaku. Kita cuma merancang. Okey? Baik, ni jadi satu istilah yang sangat penting, tapi jangan salah gunalah. Jangan salah guna niat dalam hati kita menyebut insya-Allah ni, Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Sebab kita sebut insya-Allah sebab Allah Ta'ala suruh. Okey? Bukannya kita nak menyelamatkan diri, tak tentu pasal. Kita ada kadang-kadang niat dalam hati tu lain, tapi kita gunakan perkataan ni untuk tak apalah dengan niat-niat tertentu lah. Sebab tu kita baca dalam keadaan kita faham ini adalah arahan daripada Allah SWT kepada siapa ni? Arahan ni kepada siapa? Muhammad dan umatnya. Okey, saya selalu soal gitu kan sebab nak menarik perhatian. Ayat Quran ini dia turun kepada Rasulullah SAW. Tapi bila Rasulullah SAW sudah wafat, jadi dia turun ke siapa? Maksud dia turun kepada kita lah, umat Muhammad SAW. Kan? Ini benda yang kita selalu tanya dan kita selalu war-warkan. Al-Quran ini adalah surat kiriman Allah SWT. Surat. Tapi berbentuk mushaf lah, berbentuk surat fizikal. Dia bukan email. Okay? Dia bukan email, dia berbentuk mushaf. Sekarang kita pakai email. Baik. Balik ni mukaddimah. Banyak benda lagi dalam surah Kahf ini sangat interesting. Sangat banyak pengajaran dia untuk dalam pengurusan, dalam membentuk watak kita, sifat kita. Tak apa, kita balik ke sini ayat ni. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. Watlu ni bacalah. Tapi kalau kita lihat terjemahan dan tafsir ini adalah terjemahan dan juga tafsir daripada tafsir Ar-Rahman. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ini Malaysia punya. Kita rasa banggalah Malaysia pun ada tafsir dia sendiri. Tafsir orang Melayu lah ni. Bahasa Jawi kan. Jadi bacalah. Watlu ma'uhiya ilaika min kitabi rabbik. Baca serta dari segi tafsirnya turutlah. Patuhlah. Apa yang ma'uhiya. Ni perkataan uhiya ni ialah wahyu. Wahyu. Apa dia wahyu? Quran ni lah, ayat-ayat Quran. Lagi? Quran saja ke wahyu? Hadis sekali. Ya, hadis. Hadis-hadis yang sahih. Itu merupakan wahyu juga. Cuma Quran ini adalah wahyu yang disebut sebagai kita matlu lah. Buat telu ni maksud dia wahyu yang dibaca. Hadis ni wahyu yang tidak dibaca lah.
memang kita mengaji, tapi dia tidak menjadi bacaan wahyu ni, dia hadis ni tidak sama dengan baca Quran. Kita baca Quran ini, maksud dia kita adalah satu ibadah. Kita baca hadis saja, dia tidak sama dengan baca Quran. Tapi bila kita mengaji hadis, memahamkan makna-makna hadis, dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, masa kita ngaji hadis ni banyak sallallahu alaihi wasallam kan. Dia sebut situ. Hadasana akbarona Rasulullah SAW. Jadi banyak kali kita sebut. Itu jadi ibadat. Tapi kalau Quran, baca saja jadi ibadat. Baca saja jadi ibadat. Itu kalau kita melihat takrif Al-Quran ini adalah, apa dia takrif Al-Quran? Siapa tahu? Pernah ada bincang? Kalamullah. Apa dia? Kalamullah. Tak apa jelas Sabri. Alhamdulillah. Tak jelas. Kalamullah. Betul, kalamullah lagi. Dia kena baca secara tak definition yang bersifat ilmiah lah. Kita ni rajin kan membaca definition kan, definasi. Kalau kita baca GMP lah, baca RSPE lah, baca rujukan-rujukan ni penuh dengan definasi, tapi definisi Al-Quran ini kita tak berapa tahu. Jadi saya pinjam kata Tok Guru saya, satu kemalangan sikit. Ni bukan kemalangan motosikal. Tapi kemalangan lah. Jadi Al-Quran ini memang betul dia kalam Allah, kata-kata Allah Ta'ala yang diturunkan sekaligus daripada Lauhul Mahfuz, daripada kita Lauhul Mahfuz lah. Tu blueprint Allah SWT dekat arash tu atas lagi. Kemudian diturunkan pada langit apa? Langit dunia. Langit dunia. Okey, yang dekat. Kemudian dia turunkan kepada baginda Rasulullah SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun melalui Nabi yang malaikat yang paling mulia sekali, yang paling kuat, Jibril alaihi salam. Tidak ada berubah sebab orang tak boleh ganggu Jibril tu. Jadi Al-Quran ni dia tidak berubah. Dia duduk dekat, security dia sangat ketat. Dia duduk di Lauhul Mahfuz, turun ke langit dunia melalui Jibril, yang mulia, yang kuat, ketua malaikat, kepada baginda Rasulullah SAW di bumi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan yang ni penting ni, akhir sekali takrifan dia, dan membacanya adalah ibadah. Itu takrif Al-Quran. Kalau kita ni penuntut ilmu, kita catat. Kita catat. Sebab ilmu ni dia akan hilang. Kena igak ilmu ni. Igak dengan menulis. Nanti dia lupa. Dia lupa. Lepas tu masa dengar Quran ni, janganlah bercakap-cakap. Dengarlah. Quran ni diturun untuk dengar. Kita ni kadang-kadang sibuk sangat, tak bagi masa. Masa orang cerita Quran pun kita bising juga. Seolah-olah sibuk sangat kerja kita tu. Bagilah masa sikit. Okey? Mudah-mudahan kita boleh rahmat Allah Ta'ala beri bantuan, beri belas kasihan. Yang tu yang kita perlukan. Kita jangan agah sangat kita ni kemah. Tadi Allah Ta'ala tak izinkan, tidak beri kehendak dia laksanakan, tak jadi.
Tak jadi. Baik. Jadi kita baca Quran pun menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Tapi tidak cukup baca di sini. Dia kenalah kita fahamkan, walaupun ringkas, fahamkan, kemudian kita kena amal. Amal isi Al-Quran itu kita kena turut, kita kena patuh. Macam mana kita patuh amalan penghilangan baik, GMP, Good Manufacturing Practice. Oh, hari-hari kita duduk bincang, orang tak patuh ni. Tak patuh. Tapi Al-Quran, adakah kita cakna? Apa isi dia? Apa yang dikehendaki? Apa tindakan yang perlu kita buat? Sebab dia adalah surat kiriman Allah SWT dan memberi garis panduan. Kalau kita nak menghilang ubat, ada garis panduan GMP, APB lah. Amalan penghilangan baik. Begitu juga untuk kehidupan kita ni. Jadi kita kena baca dan turut patuh. Wahyu, yakni Al-Quran, dan juga dalam konteks ni Al-Quran lah, tapi begitu juga dalam konteks kita hadis, sunnah baginda Rasulullah SAW, yang disebut sini kitab dari kitab Tuhanmu. Kitab ni bukan reka-reka. Kita dah bincang ni daripada langit turun, kalam Allah Ta'ala, kata-kata Allah Ta'ala. Kemudian la mubaddila li kalimatihi, kan, tidak ada perubahan kalimah-kalimahnya. Kalau kita biasa dengar Allah Ta'ala ni dia yang menurunkan Al-Quran dan dia juga memelihara Al-Quran. Surah Al-Hijr ayat berapa ni? Ayat 9. Boleh tengok ke? Boleh tengok sekejap Al-Hijr. Tadi nampak macam ada tak? Mana? Ni. Ayat 7. 9. 9. Ni ayat ni. Inna nahnu nazzalna zikra. Inna ni sesungguhnya. Sungguhlah, sengertilah kan. Nahnu kami, nazzalna turunkan. Az-zikra. Az-zikra ni adalah ada alif lam depan ni. Menunjukkan ini adalah isim, ini adalah isim isim ma'rifah. Kita kena kenal ni, disebut alif lam ni, zikra ni sebenarnya Al-Quran. Nama lain bagi Al-Quran ialah Az-Zikra. Kami yang menurunkan Al-Quran dan inna sesungguhnya kamilah lahu lahafizun, dan kamilah yang pelihara dia. Quran ni dia tidak macam kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain ni dia tidak dipelihara. Bagaimana Allah Ta'ala pelihara? Pertama sekali dengan dia rekodkan dalam kitab, dalam mushaf, bertulis. Okey, tapi zaman dulu Taurat pun bertulis juga. Ke Taurat tidak bertulis? Bertulis. Injil bertulis. Tapi boleh diubah. Kan? Allah Ta'ala pelihara ni dengan banyaknya hufaz Al-Quran. Orang yang hufaz Al-Quran. Dalam dada, dalam ni boleh ingat. 30 juzuk boleh ingat. Jadi tak boleh nak ubah. Kalau nak ubah orang akan tahu, orang hufaz tu dia tahu. Tapi hufaz ni dia pelihara ni. Dia bukan hafal, dia pelihara dan menjaganya. Kadang-kadang sedikit kemalangan anak-anak kita hafal Quran. Kita hantar dia hafal Quran, tapi kadang-kadang masa dia menghafal tu bagus.
Lepas dia dah habis menghafal, dia dah masuk dah bercampur gaul dengan masyarakat, berinteraksi dengan apa tu alam pekerjaan dia, alam sekitar dia. Tak ingat dah. Dia tak pelihara Al-Quran dia. Dia tidak baca Al-Quran tu. Dia kan Al-Quran ni dia ada murujaah, dia kena murujaah, dia kena baca supaya dia pelihara. Ada seorang syekh ni dia kata kalau yang setakat habis saja tu dia cakap bukan al-hufaz, al-habis. Habis baca Quran, lepas tu sebek. Macam itulah. Macam tu satu sedikit. Tak apalah, ya kita bukan nak cerita sangat tu, nak cerita ni Allah Taala pelihara Al-Quran tu. Ini jaminan Allah SWT. Al-Quran adalah kalam dia yang tidak berubah. Balik ayat tadi. Jadi kan disebut sini la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada perubahan kalimah-kalimahnya daripada dulu Rasulullah terima 1400 tahun dulu sampailah sekarang tak berubah kalimah-kalimahnya. Okey? Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak sekali-sekali mendapat perlindungan. Dia perkataan dia ni walan tajida min dunihi multahada, perlindungan selain daripada Allah SWT. Siapa lagi yang nak melindungkan kita? Kita tak tahu. Kalau kita nak musafir, kita tak tahu. Musafir, kita bacalah doa musafir. Sebab kita tak tahu siapa yang pelihara kita dalam musafir. Kita tak tahu apa yang di hadapan kita. Sebab mana kita tahu tempat yang tak biasa. Tempat yang biasa pun keluar kereta daripada rumah 10 minit lagi tak tahu. Aksiden ke tidak. Allah Ta'ala yang pelihara. Tapi dia suruh kita baca doa, kita baca doa. Lepas tu kita tawakal. Sebab kita tak tahu di hadapan kita macam mana. Baik. Masa sangat suntuk. Okey, cepat. Next. Tak apa, dah baca tadi kan. Ayat ni sudah dibaca. Wasbir nafsaka ma'allazina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiya yuridu wajha. Okey, ayat ini saya terus cerita dia punya ni lah. Dia punya, kamu bacalah sendiri, tolong baca juga. Kita tak sempat, kita tak ada masa. Tapi ayat ini nak menceritakan pada kita ialah kita ni kena sentiasa berdamping rapat dengan orang soleh. Itu dia punya ibrah dia, pengajaran dia. Banyak nak cerita ni, kenapa tiba-tiba latar belakang dia macam mana? Latar belakang dia macam mana? Sebab Nabi dulu, sahabat-sahabat dia ni orang-orang soleh. Tapi diorang ni, sahabat-sahabat ni, kebanyakannya orang miskin. Diorang ni orang miskin, orang yang susah. Jadi kadang-kadang pada ketika tu VIP musyrikin Mekah ni, dia bila apa ni Nabi nak dakwah dengan dia bagi syarat. Boleh nak dakwah tepikan orang-orang puak-puak mustada'ifin ni, orang-orang daif ni, miskin, susah, pakaian pun compang-camping. Lawan dengan set-set VIP. Tapi Allah Ta'ala bagi garis panduan kepada baginda Rasulullah SAW. Okey, duduk, berdamping. Jangan tinggalkan orang-orang yang soleh ini, yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Okey, masuk sini, bergaul dengan orang soleh ini. Jadi tidak berpaling. Sebab kadang-kadang kita ni
Oh, tengok VIP datang, orang besar-besar datang, kita tak beri dah perhatian kepada orang-orang kecil. Bagi perhatian orang-orang besar saja. Dalam konteks ini, ialah orang-orang besar, VIP musyrikin Mekah yang tidak Islam lagi, tak beriman. Sahabat-sahabat Nabi ni, walaupun dia miskin, dia susah, ni orang yang sudah beriman. Dan mereka ni beribadat pada waktu pagi dan petang. Sebab tu zikir pagi dan petang ni, Allah Ta'ala beri macam puji orang-orang puak-puak yang berzikir pada waktu pagi dan petang. Pagi ni sebelah siang lah maksud dia. Petang ni sebelah malam. Petang dan malam lah. Kan cerita tanya pula. Malam macam mana? Tak masuk sekali lah tu. Pagi dan petang dan malam lah. Jadi, kita ni dalam kehidupan kita ni kan, kita kena bergaul. Cari kawan-kawan orang soleh. Cari. Sebab orang-orang kita bergaul dengan orang soleh ni macam kita katalah ada hadis sebut kan. Kita bergaul, kita bercampur dengan orang jual minyak wangi. Boleh ke apa dia, Sabri? Kalau bercampur dengan orang jual minyak wangi, kita boleh ke apa? Paling kurang bau sama. dapat bau wangi. Tu paling kurang. Buatnya dia calik ke kita minyak wangi, sampai ke petai wangi. Okey. Sebaliknya, cuba kita campur dengan pengimpal welder, pengimpal besi tu. Welder kan? Welder kita kat Ain ni siapa? Famous sekali Cik Tajuddin tak? Betul Raja? Betul? Ada Ya, Raja? betul. Betul, Cik Tajuddin. Ya, betul. Orang campur dengan orang pengimpal besi ni, silat-silat duduk situ, kita jadi apa? Terbakar pun boleh. Percikkan api tu. Jadi kita ni kena pilih juga kawan-kawan. Janganlah kawan huha. Daripada pagi sampai malam huha. Quran tak ada, hadis tak ada. Ibadat kurang. Malam pun tidak ada ibadat, tak jaga. Panjanglah cerita ni. Tapi dia Allah Ta'ala suruh kita kena berdamping dengan orang-orang soleh yang mengingatkan kita kepada Tuhan, Rasul dan juga hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala puji ni orang yang kuat zikir ni. Cerita zikir ni panjang lah kan. Tapi zikir nombor satu ialah Al-Quran. Kemudian kita lihat ni, orang-orang tu dia beribadat, dia ni ikhlas. Dia harapkan keredaan Allah semata-mata. Bukannya nak projek. Ada udang di sebalik mi. Udang di sebalik mana? Batu Batu. Batu tu itu betul, tapi kita cerita udang di sebalik mi. Sebab jarang nampak udang di sebalik batu kan? Udang di sebalik mi. Siapa makan cucur udang dalam cucur. Udang dalam kuih cucur udang tu. Jadi kena ikhlas. Kerja pun kena ikhlas juga. Tak apa dapat upah, tak ada masalah. Tapi dia kena ikhlas juga. Sebab kalau kita tak ikhlas, dapat dunia sajalah. Dapatlah duit, pitih tu dunia. Tapi akhirat besok tak ada simpanan. Biar kita ni kita ni jangan tenang sangat hidup ni. Kita jangan terlalu rasa aman, rasa sentosa, rasa ni Allah Ta'ala tak murka dengan kita. Bahaya tu. Kita kena siasa, muhasabah, revisit, review. Okay, tak ada lah masa nak bincang panjang-panjang. Kita habiskan ni. Maksud dia, dan sebaliknya, janganlah engkau, maksud dia bergaul dengan orang-orang yang ataupun memalingkan pandangan kamu bergaul dengan orang-orang yang nak kesenangan hidup dunia saja. Itulah yang dalam konteks zaman Mekah, zaman Nabi ni, musyrikin Mekah lah.
Puak Abu. Abu Lahab ada, Abu Jahal ada, Abu Sufyan dulu. Sebelum dia masuk Islam. So Islam ke masuk Islam? Okey? Islam. Ha. Diorang tu, dia nak kehidupan dunia je. Ha? Orang puak-puak tu. Jadi nak dakwah geng-geng korporat musyrikin Mekah tu tinggalkan orang-orang ni. Sebab bimbang lah kita dah bincang tadi. Kalau pengaruh tu, aura dia, influence. Orang yang sebenarnya nak projek, nak duit, dunia belaka. Tak langsung tak fikir pasal akhirat. Janganlah engkau mematuhi orang yang kamu ketahui hatinya lalai daripada zikrullah dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran. Kalau kita campur dengan orang soleh, campur dengan tok-tok guru, kita dengar Al-Quran dan Sunnah. Belajar, fahamkan dan kemudian kita amal. Itulah jalan kita ke akhirat. Ha? Ke boleh tengok waste ke nak pergi akhirat ni? Ada ke? Ada waste ke? Ada? Ada. Raja ada Quran. waste? Tengok Google Map Ada, nak ada. pergi syurga. Oh, ada. Kena tengok apa? Tengok Quran dengan Sunnah lah kan? Dengan Al-Quran. Kena baca, faham. Sekarang ni, okey. Jadi, kamu ni pernah mikir ke tak? Kalau kita ni kena audit. Sebab Allah Ta'ala ni dia kata, bacalah Quran ni. Kita nanti di sana malaikat tanya. Mu cakna tak Al-Quran? Nak jawab kan Nak jawab ke mana? Tolong fikir, ni soalan bocor. Lah ni, kita ada pen yang boleh baca Quran. Pen boleh baca Quran. Ada otak ke tak ada otak pen tu? Cuma mikir sikit. Manusia ni ada otak. Kucing pun ada otak juga tak? Ke tak ada otak kucing? Ya. Beza ke apa dia dengan kita? Akal. Dia ada otak, kita ada otak. Beza apa? Beza dia tak ada akal kan? Dia ada hardware, dia tak ada software. Software tu akal tu software tak? Oh, ini tafsir mana ni? Hardware, software ni mendekatkan kefahaman. Jangan pula cerita orang iMedicare ni tafsir sendiri ni. Software lah, hardware. Ya, kalau otak tu fizikal tu, kita panggil hardware lah, dia fizikal. Akal tu kita panggil software dia. Jadi beza kita dengan haiwan tu, kita ada otak, dia ada otak. Dia tak ada akal. Kita ada akal. Tapi akal kita ni pun, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, dia suruh jadi ulul albab. Betul kan? Ulul albab. Apa maksud ulul albab? Panjang pula cerita dia. Akal tu kena digunakan dengan sempurna. Jangan asal ada akal tapi tak guna dengan sempurna. Tak memerhatikan ayat-ayat Allah SWT. Payah nak jawab tu. Pen pun boleh baca Quran. Boleh keluar pula ada macam-macam dalam pen tu. Yang tak berakal boleh gitu. Kita yang berakal. Besok kita sama-sama jawab lah. Contoh jangan aman sangat. Saya saya bagi reminder. Cara kita berinteraksi dengan wahyu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita akan ditanya nanti. Tak ada sebab. Reason bagaimana? Kita ni kalau kena audit dengan MPRA, kecut perut. Ke tak kecut perut? Kecut tak? Ke tak apa je? Oh, tak ada, tak rasa orang kata, apa, dia kata apa? Kupu-kupu dalam perut. Bukan kupu-kupu, kadang-kadang badak sungguh dalam perut rasa. Panas dah tu esok tu. Dia panas sikit sebab dia serius. Kita nak ada interaksi dengan Al-Quran ni, tolonglah jaga. Kita campurlah dengan orang soleh.
tok-tok guru kita ke apa, kawan-kawan kita yang soleh, kita akan orang soleh ni biasanya dia akan berinteraksi dengan Al-Quran lah. Dan cara hidup dia kan, cara hidup dia. Jadi itu dia punya tujuan ayat ni lah. Rasanya kita ni sudah sampai dah masa kita tak dapat nak, orang kata apa ni, tak apa, sikit lagi ni ayat 29 ni penting ni. Sikitlah kita baca ni sebab penting ni. Waqulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu al-haq, datang daripada Tuhan kamu. Kemudian faman sya'al fa'yubin wa man sya'a falyakfur. Ini dia kata hendaklah kamu, dia kata sini, kebenaran dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang nak beriman, berimanlah. Siapa yang nak kufur, kufurlah. Ini bukan pilihan. Kena reti bahasa sikit dah. Ini bukan pilihan. Ini sindiran. Amaran. Peringatan. Kamu dah datang Al-Quran, kamu dah ni, kamu tak nak beriman, tak nak patuh. Okey, terpulanglah. Tapi kalau kamu tak nak patuh kamu selamat pergi ke syurga. Kamu tak patuh, dia bukan tak ada akibat. Akibat je neraka lah. Cerita pasal neraka lah ni. Siapa yang tak patuh, kami menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim. Inna a'ta'na lizalimina nara. Nara ni neraka. Lepas tu diterangkan sifat-sifat neraka. Air minuman neraka ni bukan single bank tak? Ini stainless steel bank. Stainless steel cair minum tembaga cair, besi cair. Allahu Akbar. Besi yang membakar muka dan juga bakar belakang lah dah minum air besi. Lepas tu Tuhan sindir lagi kan. Dia sebut ni, dan amatlah buruk neraka sebagai tempat bersenang-senang. Neraka mana tempat bersenang? Ahzab. Sindiran. Okey? Saya rasa banyak nak bincang, banyak lagi cerita, tak habis lah. Kita ada 45 minit je. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kamu semua yang mendengar tazkirah ini diberi rahmat oleh Allah Ta'ala dan juga barakah oleh Allah SWT, sebab kamu berniat menuntut ilmu. Mudah-mudahanlah ni sebahagian kecil, motivasi kecil, sangat tidak cukup. Balik kena baca, kena bergaul dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT. Yang baik, yang benar, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada terkeliru, tersasul, tersalah dan banyak ter lagi, itu adalah daripada saya, kelemahan kita lah sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.